semua. Seterusnya untuk para hadirin, pada guru, ibu-ibu, bapa-bapa sekalian, dengar baik-baik apa nasihat Luqman pada anaknya. Yang pertama sekali, kita orang belajar ni, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu. Bergaul baiklah dengan kedua ibu bapamu. Tolong anak-anak semua yang mana masih ada ibu dan ayah, tolong bergaul baik dengan ibu bapa kita. Jangan kita jadi anak yang derhaka. Di saat kita belajar, di saat kita menuntut ilmu, tiba-tiba kita ada buat dosa dengan ibu bapa kita. Wal-iyazabillah. Tolong, saya ulang ayat ni, tolong dibimbangi kita. Duduk belajar, tiba-tiba tidak ada berkat. Duduk hafal ilmu, duduk menadah, talaki kitab, tiba-tiba tak berkat. Bila ditanya kenapa jadi macam ni, kenapa jadi macam ni, tiba-tiba kita tersangkut dosa dengan ibu bapa kita. Masya Allah. Oleh itu ingat adik-adik semua, pelajar-pelajar semua, sekiranya kita masih ada ibu dan bapa, tolonglah taat kepada ibu bapamu. Kata Luqman, selagi ibu bapamu tidak suruh kepada mensyirik akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya dosa syirik ini dosa yang besar. Oleh itu, selagi ibu bapa kita tidak suruh kepada mensyirik akan Allah, wajib kita taat kepada ibu bapa kita di saat dia hidup ini. Yang mana masih ada ibu bapa, tolong taat pada ibu bapa. Kerana orang yang taat dengan ibu bapanya mendatangkan berkat dalam dia belajar. Satu